Bismillah. Tengok dia lari, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jan, ni spek mata kau. Spek mata tertinggal dalam kereta itu. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Hari ni kita turun lagi. Hari ni turun dengan Abang Jas. Tu, dengan Abang Jas, bersama aku Rivik Trooper model 330 Rivik Trooper 0.9 Jadi kalau korang minat dengan model ni, korang boleh hubungi kedai kat Melaka ataupun macam-macam model lagi lah. Nak pakai apa, CC punya ke, Commander Curl ke, yang tu pun okey kak. Yang tu lagi besar lah, yang ni kecil sikit. Dua orang okey lah. Jadi kalau korang minat, korang boleh hubungi nombor kedai kayak Melaka. Nombor ada aku sediakan. Dan jangan lupa, kalau korang nak dapatkan diskaun, kau sebut nama Koi untuk dapatkan diskaun. Okey, jom. Dah set up semua. Kita orang main kejap je. Pukul 10 ke 11 nak naik dah. Letak sini makan. Korang beli benda apa ni? Nasi lemak ayam. Hui, ada ayam. Ini keripak ni, air kau tu kau. Ha? Dah sampai ya spot. Sau pun dah diturunkan. Arus memang laju gila. Nak tunggu masa dia pasang penuh nanti, dia akan slow sikit lah. Kita cuba dulu. Try udang. Aku tengah cari udang sebenarnya ni. Udang mati. Tengah cari udang dalam bekas udang. Udang bawah banyak seluk je. Pakai udang hidup, udang langgai. Agak ada lah yang ambil kan. Target utama manyung. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada rezeki ada, insyaAllah. Batu macam kengan je ni, tengok gaya punya arus ni. Kedalaman air 13 meter. Okay geng, sambil menunggu ikan makan, kita makan karipap Abang Jas. Abang Jas beli karipap. Angok. Tadi dah dapat gelama. Okay, hari ni apa-apa hasil pun aku ambil, simpan. Sebab aku ada niat kat seorang makcik ni nak bagi ikan kat dia. InsyaAllah lah kalau dapat ikan baik-baik, bagi kat dia kan. Target sebenarnya mayung, tapi tak tahulah ada mayung ke tak kat sini kan. Banyak orang main belahana, tebing. Tapi bang, baru ni saya jumpa satu spot bang. Depan sini sikit. Dua lagi. Ampas tebu. Mana kalah dengan koi. Mantap. Ui. Senang. Okay. Dia lagi kot. Dia lagi. Oh, dia macam jatuh. Saiz pula tu, aduh. Ayang memori ngam-ngam habis. Strike. Oh, jenahak ni. Noh.
Banyak je ni. Terpaksa kita koi koi. Apa dia? Hold dulu kan nanti sembayang balik daripada ni. Baru kita sembayang. Ibarat apa ni? Bukan. Leng ni dah naik kan? Dan mak lagi. Terbawa dengan bunga-bunga ni sekali. Dengan rumah-rumah sekali. Baik. Ini baik punya. Oi, senangin koi. Stand by ke dia belum ni. Dia belum tekan lagi kan? Dia tekan. Tu ya. Ya. Bismillah. Tengok dia lari geng. Menekan lagi tu koi. Aku lah dia ni. Dia menekan ni. Come on. Agaknya tadi yang ketuk tu dia kot. Okey, dia dah naik. Okay, guys, ni last drift. Satu lagi. Itu dah boleh naik dah. Air dah mula laju ni, dia dah tidak lari lagi. Lagi dia tengah rancak tadi. Jadi kalau kita datang awal sikit tadi. Jom lagi. Balik. Sampai alhamdulillah. Jadi nak kena mengemas ni. Kena cepat-cepat ni sebab nak cepat-cepat. Tak boleh naik ke sana geng. Sana dah lumpur. Kita biasa lah. Kita update hasil. Hari ni champion apa Jas? Champion dia hari ni. Dia dapat senangin besar. Itu hasil. Alhamdulillah geng. Hari yang baik tu. Ni ikan target ada ke? Okey, betul. Mayong tu. Mayong lah tu. Betul lah tu mayong lah tu. Dia monjong-monjong panjang tu. Tapi yang champion tu. Sudah kan. Mantap lah. Alhamdulillah. Okay geng, sampai di sini saja video ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau korang berminat dengan IB ni, korang boleh kontak nombor kesediakan. Ataupun jangan lupa sebut nama Koi Fishing untuk dapatkan diskaun. Jadi kita nak cepat ni, nak set up, nak simpan-simpan. Jom, dia ambil kereta kat sana. Kereta kat sana jauh. Kereta kat sana. Jom, let's go. Apa yang patut buat? Geng, tengok ni. Tu. Lumpur. Kalau kita orang Kedah tadi, memang komando aja jadi. Komando tak komando rainbow. Dah jadi macam ikan belacak. Jadi ikan belacak. Cepeh tadi. Dah lumpur. Sebab baik sana ada tempat yang boleh naik lagi. Tapi IB dengan sana lah. Kita jalan kaki, ambil kereta untuk pergi sana balik. Sebenarnya nak naik awal tadi kan, tapi disebabkan ikan makan Lalai. Lepas tu ada pula orang tu dapat senangin. Sonok. Berdecit-decit dia geng. Yang penting kita dua-dua ada strike lah. Alhamdulillah hari ni. Jom ambil kereta.